Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk daftar Duit Now ID nombor telefon untuk aplikasi Settle. Jadi buka aplikasi Settle, kemudian anda tengok di bawah ada menu profile. Jadi tekan pada menu profile. Seterusnya anda scroll ke bawah, tengok pada bahagian payments ada menu Duit Now. Jadi tekan pada Duit Now. Dalam menu Duit Now ni ada Duit Now ID, Link Now dan juga Transaction Limit. Jadi untuk daftarkan Duit Now ID, kena tekan pada perkataan Link Now. Link mobile number to receive money in your Settle wallet. Now you can receive money in your Settle wallet with Duit Now transfer. Just link your Duit Now ID to Settle today. Okey, tekan button Link Now. Kemudian dia akan automatic detect nombor telefon. Nombor telefon ni ialah nombor yang kita guna waktu buat pendaftaran Settle. Sekiranya nombor ni, nombor yang dipaparkan ni nombor yang bukan anda dah guna. Maksud kata mungkin anda dah tak guna nombor tu, anda dah tukar nombor lain. Pastikan anda stop, jangan buat pendaftaran ni. Anda kena contact dulu support Settle. Minta ubah nombor telefon dulu, baru boleh ikut step yang saya tunjukkan dalam video ni. Okey, untuk kes saya ni memang ini adalah nombor saya. So saya tekan pada kotak I hereby agree tu. Kemudian tekan button confirm. Masukkan pin code Settle atau boleh guna biometric authentication dan kita akan dapat paparan seperti ini. Your Duit Now ID nombor telefon is now linked to Settle. Jadi kita boleh tengok dekat situ receiving account ialah Settle wallet. Sebelum ni Duit Now ID bagi nombor telefon saya dah linkkan untuk Touch and Go e-wallet. So sekarang dia dah link kepada Settle. Jadi Touch and Go dia cancel. Yang aktif sekarang adalah Settle wallet. Jadi nombor telefon saya bila saya bagi dekat orang transfer melalui nombor telefon saya, duit akan masuk ke Settle wallet. Okey, untuk transaction limit ni, yang ni terpulang kepada anda lah. Kita boleh set daily spending limit dan single transaction limit. Kalau anda tengok tu, kalau kita turunkan daily spending limit, single transaction limit pun akan turun sekali lah. Alright, dan maksimum dia RM2,000. Jadi untuk video ni saya tak ubah, saya tunjuk sahaja. So itulah dia cara macam mana nak buat pendaftaran Duit Now ID nombor telefon untuk aplikasi Settle. Jadi untuk anda yang belum lagi mendaftar aplikasi e-wallet Settle ni, anda boleh buat pendaftaran melalui link yang saya sertakan di dalam ruangan video description dan juga di dalam ruangan komen. So sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.